Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal guys. Jadi malam ini seperti biasa kita akan meneruskan lagi video reaksi seram kita berkaitan dengan video-video yang tular guys. Jadi pada malam ini, ini adalah special sedikit keadaan dan kejadian yang berlaku kepada AJ, dan AJ ada rekodkanlah untuk tujuan, bukan untuk tujuan konten guys, tetapi lebih kepada nak tunjukkan kepada orang realiti sebenar yang berlaku lah. Serta makna sebenarnya pada waktu semalam FJ tengah baring-baring dekat dalam bilik FJ selepas editing video. Kemudian FJ tengok ada satu channel ni Product Nation guys. Channel ni Product Nation. Channel ni dia akan buat review produk-produk telefon dan sebagainya lah. Dia ni channel Malaysia, tapi dia akan buat video ni untuk lebih kepada pasaran antarabangsa guys. Jadi video-video konten dia dalam bahasa Inggeris, tapi best lah kalau korang tengok tu dia punya level tu, level international punya review lah. Jadi semalam dekat dalam YouTube ni pun dia tulis 2 days ago. Diorang buat satu video ni, dia kata tajuk video tersebut lah, I went to Malaysia's most haunted spots for this. Dia nak review handset Samsung A57, sebab dekat Samsung A57 tu dia ada nightography macam tu lah. Dia ada function yang kalau malam dia akan lebih terang akan sensor yang ada dekat kamera Samsung tu. Jadi dorang satu team ni, satu company ni, dorang buat video lain sikit review dia. Dia pergi ke tempat-tempat seram untuk ambil gambar dan juga video untuk review akan handset tu. Jadi dia pergi semua tempat seram yang ada dekat sekitar Selangor lah. Dan nak jadikan cerita dalam video itu, diorang ada pergi satu tempat tu, tak pasti dia ada perumahan lama dekat kawasan ada tasik. Dia pergi dekat situ dan dia ada beberapa orang yang pergi dekat dalam video tu, dalam konten tu ada beberapa orang, ada perempuan dan juga ada lelaki. Kemudian guys, terpadam dalam lampu je sebab bateri tak charge guys. Tapi tak apalah, kita teruskan juga. Kemudian guys, dalam ahli yang buat grup tu ada yang tak sedap hati lah. Dia rasa macam ada benda ikut dan sebagainya. First adalah yang dalam terakam dalam video tersebut lah. Ni je ulas sahaja balik, nanti dia tunjukkan sikit dia punya review dia. Salah seorang tu dia dengar whisper ataupun bisikan di telinga dia lah, tapi orang lain tidak mendengarkan bunyi tersebut. Itu satu. I heard someone breathing beside me just now, so I walk away. Breathing beside you? Yeah, like where? Like when I stood there, then I just like out there. The breathing is so obvious, like that. Kemudian guys, apa yang berlaku lagi? Diorang mendengar ada seolah-olah pintu yang digerakkan. Dalam video tu korang boleh tengok video full content dia dalam 25 minit begitu. Memang best dia pun journey dia. Dia pergi semua tempat lah. Dan dekat tempat tersebut dia dengar ada bunyi pintu yang bergerak. So dia ingatkan ada orang guys. Jadi diorang nak pergi juga kat tempat yang kemungkinan pintu tu bergerak lah, sebab diorang nak pastikan bahawa tempat tu ada orang ataupun tidak. We really wanted to find out where that sound is coming from, but we shouldn't have gone upstairs this time. Jadi diorang pun pergilah ke tingkat tersebut, diorang buat rakaman dan tiba-tiba guys, tengah-tengah buat rakaman dia ramai tau. Ni waktu petang kejadian ni. Kalau tengok daripada video itu waktu petang, tapi kelam-kelam begitulah. Tiba-tiba boom, bunyi hentakan hempasan daripada pintu yang ada dekat rumah tinggal ataupun bangunan tinggal tersebut. So silly, how did I get connected? Sorry. Dan, where did all this water come from? What the hell was that? Let's get out. Yeah. No, let's get out. Listen to that again. The door got slammed really hard.
Mula-mula diorang dengar daripada blok sebelah, mana asal-asal kan diorang bergerak kan. Diorang dengar bunyi tu tak kuat guys. Tapi bila lama-lama, bila diorang pergi dekat tempat tersebut, berada kat tempat asal bunyi tersebut, tiba-tiba bunyi hempasan pintu yang sangat kuat sampai semua dalam video tersebut terkejut dengan apa yang berlaku tu lah. Lepas jadi bunyi tu, diorang pun bergegas belah daripada tempat kejadian tersebut kan. Okay, so itu yang berlaku lah. Kemudian lagi dalam footage tu yang menunjukkan lagi ada keseramannya adalah ketika mereka menelusuri satu bukit guys. Okay, bukit. Okay, bukit apa tak ingat lah dalam tu. Jadi adalah kisah hantu dekat situ. Diorang pergi ramai-ramai. So targetnya adalah naik setengah jam. Lepas setengah jam dah naik daripada bukit tersebut, daki hiking tersebut, setengah jam turun supaya diorang tak nak tersesat macam gitulah. Tapi guys, sewaktu diorang nak naik-naik tu, dalam satu ahli tu, dia Cina tau, dia dah rasa macam tak sedar hati. Dan dia rasa macam, tengok daripada video tu, rasa macam dia dah tak boleh nak go lah. Jadi dia minta untuk semua untuk balik semula ke tempat asal kereta diorang lah. Dan diorang pun ikut akan perempuan ni supaya tak nak terjadi apa-apa. Jadi sewaktu balik tu, tengah-tengah balik rakaman video yang ada tu, dia berhenti dekat satu, tak pasti kuil ataupun tokong, okay, yang rakam ni, dia punya hero dalam channel ni lah. Dia dengar ada suara guys. Okay, ada rakaman suara seolah memanggil dia. So dia ingatkan kawan dia yang panggil kat belakang. Jadi dia toleh, dia tanya dalam video tu, kenapa? Begitulah. Jadi kawan dia, aku kenapa apa? Aku tak cakap apa-apa pun kan. What did you say? What the hell? What the I thought you were next to me. I thought you were next to me and you said something. I was way back and I didn't see him. Dude, I heard someone whisper in my ear. And I thought it was Tarsh. We're washing dishes. What did you say? You hear it? You heard it, right? I heard that. What the hell? What What did you hear? Take a listen. This phone actually captured the audio of the whisper. What did you say? Let's adjust the audio a little bit and hear that again. What did you say? So dia kata, aku dengar suara kot. Aku mana cakap apa-apa. Aku pun jauh daripada engkau. Begitu lah dia punya dialog lebih kurang kan. Dan apa yang berlaku guys, dah kenapa ni? Test. Okay, test boleh. Okay, balik semula guys. FJ tak pasti apa yang terjadi pada kamera ni. Dia tak boleh nak detect muka FJ. Tiba-tiba dia ke atas dan tak boleh nak pusing apa ni, gimbal ni. Ni Osmo Pocket 3. Okay, kita nak cerita kat situ jadi macam ni pula lah. Jadi guys, lepas itu kan, ini sebab tu je tengok channel sambil baring macam syok agak lah tengok kan. Dia dengar saudara kawan dia dan dorang ni bawa semua kelengkapan yang canggih gila lah, dengan kamera Sony dan sebagainya. Lepas tu Samsung tu yang diorang bawa untuk review kan, dalam gelap dan sebagainya. Diorang balik, dengar balik video bahagian yang suara tu, diorang proseskan bahagian suara tu dan memang dengar ada suara yang masuk di dalam rakaman tersebut, suara asing. Okay, sebab bukan suara diorang yang ramai-ramai tu, ada suara asing yang masuk. Yeah, come on. Oh my god, I hear it! Oh my god, I hear it! I hear it! That's what I'm telling you, it's not a stream. Wait. Okay. Okay, forget about the video. Yeah. What the hell is that? What the hell is that? So memang best gila lah. Dia rasa macam wow, ini satu review yang lain daripada yang lain lah. Dia buat konten seram, dalam masa yang sama dia nak review handset tu punya canggih lah. Rasa macam nak beli pula handset tu. Pasal memang jelas guys, waktu malam nampak jelas. Video dengan gambar pun sangat jelas-jelas lah. Cumanya dia punya video selfie dia agak kurang macam tu. Tapi kalau untuk memang jelas lah. Kalau untuk korang yang suka rakam dalam gelap, boleh tengok channel tu dan beli lah handset Samsung A57. Okay, so guys, FJ tengah baring-baring dengan anak-anak,
tiba-tiba ada bunyi tau guys. Bunyi macam perabot digerakkan. Tu satu. Kemudian dengar ada macam tapak kaki yang berlari-lari. Tapi tapak kaki tu je tak sure datang daripada atas rumah ke, atau belakang rumah ke, atau sebelah rumah, macam tu lah. Jadi FJ baring sambil layan video tu lama guys. FJ kan video tu 25 minit. Jadi tengah-tengah layan tu tiba-tiba jadi macam tu. Lama kejap keadaan tu. FJ macam sampai FJ slowkan volume dekat telefon. Dan FJ nak dengar betul-betul bunyi tu datang daripada mana, dan bunyi tu memang ada. So FJ pause sekejap video yang FJ tengok tadi, yang 25 minit daripada Product Nation tadi. Dan ini rakaman dia guys. FJ rakam waktu tu guna telefon saja. Jom kita layan saat video ni, okay? Okay guys, actually sebenarnya FJ tengah layan video seram tau dekat YouTube. FJ baring kat tilam yang di depan ni lah. Tapi tadi FJ dengar bunyi macam ada rak yang digerakkan lah. Dalam rumah ni FJ seorang saja, pasal isteri dengan anak ada kat kampung. So tak tahu guys bunyi apa. FJ daripada baring tadi terus bangun. So bila FJ rekod ni tak ada pula bunyi tu. So tadi tengah lepak baring guys kat tilam, okay, tengah tengok ada konten seram daripada Product Nation punya channel. FJ daripada baring tadi terus bangun lah. Dia baring kat sini tadi, terus bangun sebab bunyi pelik. So FJ pun terus menjengah ke tingkap belakang ni lah guys. Nak tengok kot-kot apa ada, sebab bunyi tu pelik. Okay. Ada bunyi sikit. Tak pasti lah korang dengar ke tak. So sebelah rumah FJ ni tak ada orang. Rumah sebelah ni untuk dijual. Kemudian rumah sebelah kiri ni pun tak ada orang guys. Okay, owner dia dah lama tak datang. Depan rumah ni pun tak tahu, owner dah lama tak datang, tak jumpa, dia biar. Depan rumah, dua rumah ni pun tak ada orang. Di tepi ni, kanan ni tak ada orang lah. Memang tak ada perabot ke apa ke. So dia cuba detect untuk dengar bunyi balik. Actually bukannya sekali guys, ni dah banyak kali lah. Kalau tambah, kalau duduk sorang-sorang kan, selalu bunyi macam ni lah. Tapi selalu FJ akan ignore saja lah. FJ buat tak tahu je. Cuma malam ni malam Jumaat guys. Okay, kita tunggu je kak. Sebab bunyi dia jelas sangat. FJ baring tadi macam bunyi dia tak berhenti. Tapi bila once kita dah rakam tak bunyi pula. Tapi kalau ada apa-apa update, FJ akan ambil lagi lah. Okay, bye. Okay guys, setelah korang layan video tu, dalam video FJ tu memang korang tak dengar tau. Dia macam bunyi dia tu FJ cakap dalam video tu, mungkin korang tak dengar bunyi tu, tapi FJ dengar dalam telinga FJ akan bunyi macam perabot digerakkan lah. Okay, so itulah yang berlaku. FJ kurang pasti. Kalau FJ buat macam konten-konten seram ni, mesti kadang-kadang mesti ada benda yang sometimes terjadi lah. Okay, tak apa lah. Lepas jadi kejadian tu, FJ pun, sebab semalam tu FJ dah habis editing video, FJ pun baring nak tengok konten-konten yang ada orang lain apa semua kan.
Baring. Waktu tu terjadi kejadian tu pukul 11. Bagi so FJ ingat mungkin awal lagi orang dah ada orang yang alihkan meja ke apa benda kan. Tiba-tiba bila dah pukul 12 malam guys, waktu tu FJ masih tak tutup lampu lagi, bunyi pergerakan orang alihkan perabot tu bunyi lagi. Okey. Untuk pengetahuan korang, sebelah rumah FJ ni rumah orang tak duduk, kiri dan kanan, tu satu. Kemudian di bahagian belakang pun ada beberapa rumah yang orang tak duduk. Di depan rumah ada 2 buah rumah yang orang tak duduk. Jadi bila datang bunyi macam tu, kita pun pelik bunyi tu datang daripada mana lah. Kita bersangka baik mungkin jiran yang beberapa selang beberapa rumah yang bunyikan pergerakan perabot tu. Tapi bila mana dia tengok jam waktu dah pukul 12.05. Maka dia bunyi lagi, dia kembali lagi bunyi. Dia tak pasti lah, dia tak sure. Bila dia buat rakaman, dia rasa video bunyi tersebut tak masuk dalam audio. Tetapi itu video bunyi tersebut memang jelas dari pendengaran telinga dia. That's why dia rakam, supaya nak dapatkan rakaman audio tu lah. Okay guys, itu saja yang berlaku berkaitan dengan hal tu. Dia nak korang tengok akan video Product Nation tu. Akan dia orang buat review pergi ke tempat-tempat berhantu kan. Itu satu. Kemudian itulah yang berlaku kepada FJ yang duduk sorang-sorang kat rumah malam Jumaat. Okay, bunyi datang daripada mana tahu. Kalau orang cerita FJ tak suka, FJ ada satu perkara yang FJ tak suka ceritakan pengalaman sebenar FJ. Orang akan tuduh kita buat-buat dan sebagainya kan. FJ banyak je benda yang pelik-pelik berlaku, tapi selalunya FJ macam buat tak tahu dan tak ceritakan lah. Kadang-kadang macam ni, ada kesempatan macam ni baru FJ ceritakan. Biasanya kalau bunyi-bunyi macam ni FJ buat tak tahu, buat bodoh je. Tapi sebabkan tengah lepak-lepak kan, lepas tu baru lepas buat konten, handset pula kat tangan, so buat rakaman lah guys. Jadi siapa pernah mengalami gangguan macam ni, korang boleh komen dekat ruangan bawah. Okay, ini yang real punya. Tapi satu kesimpulan daripada keseluruhan video ni, daripada video yang kita tengok Product Nation yang buat tu, diorang punya equipment memang sangat canggih guys. Dan tak ada sebarang penampakan yang jelas, yang nyata, penampakan hantu dan sebagainya. Diorang diganggu dari sudut bunyi, perasaan, rasa seperti diperhatikan, rasa tak sedap, bunyi hempasan pintu dan sebagainya. Itu je saja gangguan yang diorang terima. So inilah teori yang AJ pegang sampai sekarang, yang AJ bawa, di mana ada Cina tu cakap waktu dalam program Fadilah Kamsah pada belas tahun yang lepas, dia kata kalau you guna kamera yang sangat canggih untuk rakam hantu, you tak akan nampak hantu punya. Kalau you guna kamera biasa yang kabur, yang bayang-bayang shadow tangan, you akan perasan video-video macam ni nampak hantu. Disebabkan kerana dia kata Cina ni dia tak percaya lah berkaitan dengan penampakan hantu ni dan sebagainya. That's why dia cabar kepada geng-geng waktu tu, Uncle Seekers tau. Dia cabar kalau kau katakan ada hantu, kau guna kamera canggih, guna Sony je apa semua kan, yang megapixel tinggi dan sebagainya. Kau nak tengok nak keluar tak hantu tu, melainkan hantu tu kau buat lah. Okay, itu saja guys berkaitan dengan video malam ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini, dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.